April 1991, perasmian kemudahan peralatan dulang dan pelancaran minyak mentah dulang. Pada hari ini, dalam tahun 1991, Majlis Perasmian Kemudahan Peralatan Dulang dan Pelancaran Minyak Mentah Dulang disempurnakan di Kerteh, Terengganu. Telaga minyak yang terletak hampir 130 km di luar pantai Terengganu ini merupakan telaga minyak pertama di Kendali dan dibangunkan oleh Petronas Carigali Sendirian Berhad. Ia mempunyai kapasiti minyak sebanyak kira-kira 181 juta tong. Minyak mentah jenis baharu dari medan minyak dulang ini mendapat sambutan menggalakkan di pasaran antarabangsa kerana kualitinya.